Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dari SK Bandar Tenggara 1 ingin berkongsi dengan anda semua sebuah inovasi basket. Isu dan penyataan masalah, terdapat banyak sistem makanan terbazir di sekolah selepas waktu rehat dan ia cuma akan dikutip 2-3 hari. Jadi ini boleh menimbulkan pencemaran bau dan juga risiko kesihatan. Jadi sekolah kami menggunakan BSFL untuk penyelesaian secara lestari, di mana kita tahu BSFL ini sangat membantu kerana ia boleh makan sistem makanan itu dengan segera ulat lavanya dan ia sendiri boleh dijadikan sumber makanan keberternakan dan juga baja ataupun najisnya boleh dijadikan sebagai baja. Boleh menghasilkan baja, boleh dijadikan sumber makanan ternakan. Ia menyokong kepada SDG yang kedua iaitu Zero Hunger. Di mana kita tahu sekarang di dunia kita banyak sangat krisis-krisis kelaparan yang serius, kekurangan makanan pada tahun 2026. Jadi walaupun kita bersemangat untuk melakukan BSFL di sekolah, kami menghadapi beberapa masalah. Kehadiran telur lalat yang lain, nyamuk pula hadir bila kita letakkan air di tepinya, dan bila kita buangkan air pula datang pula semut masuk ke dalam tempat lava itu dan digigit lava kita. Dan medium kadang-kadang terlalu basah dan terlalu kering, renyah untuk menghasilkan flush secara manual. Dan bagaimana pula kita nak uruskan telur, dan sangat-sangat perlukan perhatian yang cukup sukar dan mengambil masa yang lama lah. Kenapa kita perlu atasi masalah ini? Kerana ia mengundang penyakit dan ia juga membunuh lava dan ia juga boleh membuang masa kita yang sangat berharga sebagai seorang guru di sekolah. Maka itulah datangnya basket ataupun Black Army School Scale, di mana kita akan membela lava ini dengan cara di sekolah yang lebih efektif dan lebih sesuai. Jadi objektifnya untuk meningkatkan kualiti pengurusan sistem makanan sekolah dengan penggunaan basket dan mengaplikasikan cara yang terbaik dalam pengurusan ternakan lava BSFL di sekolah menggunakan basket. Cantik je kalau kita tengok dalam bekas tu kan, rupanya dalam dia ada lava. Okey, apakah yang ada dalam set basket ini? Kita ada set yang boleh dilihat di situ, set asasnya lah. Dan kita juga add on dengan bahan basah, contohnya telur 2 gram tu untuk memulakan proses ini, dan hampas padi dan juga minyak hitam yang terpakai. Mesin-mesin pengayak, sensor kelembapan dan checkboard itu kita letak sebagai penambahan sekiranya mahu digunakan lah. Okay. So, pertama adalah fasa telur, di mana telur akan menetas kat sini. Di bahagian bawah kita letakkan orange juice, dan juice dan orange itu sekali kita letak di dalam supaya lava yang terhasil terkeluar daripada telur tu nanti dia terus boleh makan, dan kulit-kulit telur sendiri pun akan dimakan oleh lava itu, dan akhirnya dia akan banyak. Bila dia banyak, dah cukup banyak, dah agak kering, kita pun boleh asingkan. Di fasa kedua kita letakkan di dalam bekas yang lebih besar, di mana ketika itu kita dah boleh letak makanan, macam-macam makanan kita boleh letak. Kita juga sediakan sensor untuk mengenal pasti kadar kelembapannya. Okey. Dan seterusnya, apabila telah sampai umur 21 hari 9 bulan 21 tu, kita juga akan mengasingkannya. Mengasingkannya kepada baja, iaitu fras, dan juga ulat tu kita asingkan, dan kita bolehlah packing untuk jual dan sebagainya. Yang kita tinggalkan sikit lah. Bila kita tinggalkan sikit, lava tadi dah menjadi pupa. Lama kelamaan anda akan lihat ada lalat keluar. Lalat dia lain, dia besar sikit, okay? Dan lalat ni bila dia dah keluar, okay, kita akan letakkan bekas ini ke dalam cage, dan kita letak juga orange itu tadi untuk pikat dia, untuk dia bertelur di atas itu. Dan kita sediakan di bahagian atasnya adalah tempat untuk bertelur. Ini gambarnya contoh. Okay, dalam 5 hingga 8 hari, lalat ni hidup dia 5 hingga 8 hari saja, dia akan bertelur, dan itu yang penting lah kita untuk menyambung kita punya proses ini. Dan bila dia dah bertelur, okay, bila dia dah bertelur, keluar, letakkan dalam bekas biasa semula, dan kita akan mulakan semula proses yang sama seperti tadi. Dia lahir balik, jadi lava balik, dan kita letak dia balik di dalam tudung saji tu. Itulah berulang-ulang pusingnya. Ini contohnya lah. Tu dah bertelur kan. Okey, jadi impaknya tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan cekap sistem makanan kantin di sekolah, amalan kelestarian SDG. Okay, dia menyokong SDG 2, 7 dan 12, dan penghasilan baja kompos ini membantu program hijau sekolah sebab dia menjadi sumber makanan ternakan juga, dan impaknya juga menyokong pembelajaran murid, iaitu SDG yang keempat. Projek ini telah mendapat anugerah Guru Ikon SDG Johor pada 2025, dan kita juga masuk dalam komuniti grup penternak BSFL. Kita telah kongsikan perkara ini dengan daerah Kulai, PPD Kulai, dan juga kita buat showcase di sekolah, dan kita menjemput sekolah-sekolah sekitar untuk hadir, dan kita juga telah membentangkan idea ini di peringkat antarabangsa dalam IRAS 2026. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.